Maka bertalam tu Nabi Muhammad lah. Kan ramai. Dia buat talam besar, ramai-ramai duduk keliling. Itu ada cara duduk dia. Sebab mereka ni duduk berhimpit-himpit. Semua nak makan dengan Nabi Muhammad. Seronok. Seronok nak makan dengan Nabi Muhammad, dia duduk berhimpit. Sebab tu kita tengok orang tabligh kan, cara duduk dia ada cara dia. Cara duduk. Kita nak tiru pun boleh. Sebab itu cara para sahabat dulu nak makan dengan Nabi Muhammad. Dia bergurau dan tidak mengatakan kecuali yang benar. Nabi Muhammad dia melawak. Tapi dia melawak dia tu pun tak ada melawak yang bohong. Antara kisah yang saya masih ingat, tapi kisah ni tak pastilah sandaran dia sekuat mana. Sekadar cerita. Aisyah kalau tak salah. Aisyah ni nak naik unta. Lepas tu Nabi Muhammad kata, baik. Abang akan angkatlah kamu naik ke atas unta. Tapi ke atas anak unta. Aisyah kata, tak mau lah. Orang nak naik unta. Bukan nak naik anak unta. Tak. Abang tetap nak buruh kamu atas anak unta. Jadi Aisyah ni nak merajuk kan. Tak mau nak naik unta. Naik anak unta buat apa? Dia kata, betul lah. Kan ibu unta tu pun anak unta. Asal dia diberanakkan oleh unta. Jadi nak naik atas tu lah. Atas ibu unta tu lah. Tapi aku sebut sebagai anak unta. Oh macam tu ke? Dia tak faham. Lepas tu seorang wanita datang mengadu pasal suami dia. Nabi Muhammad bukan mengadu, dia ada cerita lah pasal suami dia. Nabi Muhammad pun tanya, oh suami kamu tu yang dekat mata dia tu ada putih-putih tu. Mana ada, mata suami saya macam mata orang biasa tu. Betul ada putih-putih tu. Tak ada. Kan kat mata kita ada putih ni. Betul lah aku cakap tadi. Jadi Nabi Muhammad dia bergurau pun tapi dia tak menipu. Dia mengurau tapi tak menipu. Satu lagi kisah, makan buah kurma. Nabi Muhammad ada buah kurma dia, Sayyidina Ali ada buah kurma dia. Nabi Muhammad makan buah kurma, biji itu dia letak kat tempat Sayyidina Ali. Kita biasa kita makan buah kurma, sisa tu buah tempat kita lah. Nabi Muhammad ambil sisa dia buah tempat Sayyidina Ali. Rupanya dia nak melawak dengan Sayyidina Ali. Dia kata, dah habis makan kurma, dia kata, kau ni Ali memang pelahap semua. Tengok berapa biji kamu makan buah kurma. Kan, kat tempat dia tak ada. Macam kita makan sate kan. Kita dah makan sate 10 cucuk kita buat tempat kawan kita. Jadi tempat dia 20 lah, tempat kita kosong. Ni memang pelahap semua. Sate sampai 20 cucuk lah makan. Tapi Sayyidina Ali pun pandai, dia balas balik. Dia kata, engkau lagi teruk Rasulullah. Engkau makan dengan biji-biji sekali. Kalau kita makan dengan lidi-lidi sekali, lagi teruk. Tapi cerita ni tak sahih. Cerita lawak tak sahih. Saya tak cari sandaran dia. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Jadi Nabi Muhammad pun dia melawak. Tapi dia melawak benda yang betul. Kadang-kadang dia lawan lari dengan isteri dia Aisyah. Aisyah ni muda lagi, belah-belah tahun. Nabi Muhammad dah 60 tahun tapi lawan lari kat padang pasir. Siapa sampai dulu. Kadang-kadang Aisyah menang, kadang-kadang Nabi Muhammad menang. Nabi Muhammad saja dia bagi Aisyah menang. Biasalah hero dia sajalah bagi tunjuk kalah kan, nak bagi seronok isteri dia. Padahal dia boleh menang tapi dia bagi Aisyah menang. Bila menang Aisyah pun seronoklah. Hero. Macam kita melawak dengan adik-adik kita lah, anak-anak kita kan. Kita tumbuk dia tak jadi apa, dia tumbuk kita buat terbaring jatuh. Melawak kan nak bagi seronok. Jadi kisah Nabi Muhammad pun rasanya setakat itu saja untuk perkongsian kali ini. Jadi dari awal tadi, yang pertamanya kita imbas pelajaran yang lalu, cerita pasal 5 istilah terpuji yang sudah terubah maksudnya. Kemudian isu kontroversi tentang Syekh Muhammad As-Suhaimi. Ulang kaji pula syariat, tariqat, hakikat, makrifat. Ulang kaji pula ilmu yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Ulang kaji juga takhalli, tahalli, tajalli. Kemudian ulang kaji juga rupa paras Nabi Muhammad dan peralatan Nabi Muhammad termasuk pakaian. Kemudian pelajaran kali ini kita sambung pasal tazkir. Syair-syair ni, lagu-lagu ni boleh tapi tak boleh banyak. Dan yang tak sesuai, yang tak bawa kita ingat Tuhan tak boleh. Nah, yang akhirnya sambungan cerita tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni kiranya sebaik-baik makhluk lah, sebaik-baik manusia lah. Dengan penyabarnya, dengan baik akhlak dia, dengan merendah diri dia,
dengan jenaka-jenaka dia, dengan jaga tangan dia tak sentuh wanita lain, dengan buat kerja-kerja orang bawahan, perbaik kasut, perbaik baju, lepas tu tolong pula keluarga memasak, kemudian tak makan sedap-sedap, selalu lapar. Ni semua menunjukkan Nabi Muhammad ni. Tak tahulah kita nak contohi dia, memang tak sampai lah. Wallahu a'lam.